Hampir 13 bilion duit rakyat yang hilang kerana pelaburan tabung haji yang bermasalah. Persoalannya, di mana hampa pembangkang? Di saat rakyat memerlukan hampa untuk membahaskan isu tu, hampa keluar daripada Dewan. Ke mana hampa? Oh, duk membahas dalam TikTok, buat live TikTok. Why? Hampa lah pembangkang paling bangang yang rakyat dapat. Paling tak guna yang rakyat dapat. 13 bilion, woi. Rakyat mengharapkan hampa untuk membahaskan untuk rakyat. Rana Anwar tak ada dekat parlimen. Oh, tak payah. Hampa pakat keluar. Hampa tinggalkan parlimen. Nasib baiklah ada 6 orang ahli parlimen yang bertanggungjawab, yang terus membahaskan isu-isu kerugian tabung haji. Rakyat, tengoklah. Hampa tengoklah sendiri muka-muka pemimpin hampa ni yang hampa pilih untuk membela hampa. Ingatlah wahai rakyat semua, 10 juta pendeposit tabung haji. Ingatlah. Guys, kita ingatkan Najib saja yang terlibat dengan Jolo. Rupanya tidak. Jolo juga terlibat dengan tabung haji. Janganlah tiba-tiba dalam tu ada tulis Najib beranak sakau duit tabung haji. Tak ada langsung dalam tu. Bukanlah tulis dalam tu tiba-tiba Aziz Rahim sakau duit tabung haji. Tak ada langsung je. Hari ni saya nak beritahu untuk orang lakai. Mohon Menteri, boleh saya tanya siapa pemilik cendana Destiny ini? Kerana dalam satu laporan berkaitan dengan kes SRC International, pertukaran pemilikan ini berlaku pada 13 April 2015. Sebelum itu dalam kes mahkamah tersebut dikatakan bahawa pihak yang berkuasa ke atas Putrajaya Perdana ini adalah Jolo. Jadi saya nak minta penjelasan sebenarnya siapakah pemilik cendana pada waktu itu, dan bagaimana ataupun apakah yang mendorong keputusan untuk membeli Putrajaya Perdana ni dengan cendana. Terima kasih. Berhubungan kaitan Putrajaya Perdana dengan Jolo yang dibangkitkan oleh YB Muar dan Putrajaya dan Port Dickson, saya ingin jelaskan berdasarkan 2 rekod, iaitu prosiding mahkamah dalam kes SRC International yang telah muktamad di Mahkamah Persekutuan pada 2022 dan penilaian fakta terhad yang dijalankan pada 2023. Menurut keterangan bersumpah Datuk Rosman Abdullah, pengarah Putrajaya Perdana, SRC International telah menyalurkan 170 juta ringgit kepada anak syarikat Putrajaya Perdana dalam 3 peringkat antara Julai dan Ogos 2024. Keterangan beliau, sebagaimana direkodkan di mahkamah, selagi jualan syarikat itu oleh UBG sebelum selesai, dan ia hanya selesai pada 13 April 2019, Putrajaya Perdana terus berada di bawah kawalan Jolo melalui UBG. Beliau sendiri pada masa itu tidak mempunyai kata putus dalam pengurusan syarikat. Kalau kita teliti betul-betul kronologi tarikh perkara ini, panel pelaburan luluskan pada 24 Julai 2014, lembaga pada 25 Ogos, menteri pada 27 Ogos, dan perjanjian jual beli ditandatangani pada 3 Disember 2014. Setiap proses kelulusan dan perjanjian jatuh dalam tempoh dinyatakan keterangan tersebut. Satu lagi, berdasarkan rekod penilaian fakta tahun 2023, didapati pada tarikh 24 Julai 2014 juga, panel pelaburan tabung haji telah meminta supaya identiti pemegang saham muktamad penjual dikenal pasti oleh pihak pengurusan. Namun, penilaian tersebut tidak direkodkan sebarang jawapan daripada pihak pengurusan dan jual beli tetap diteruskan. Berdasarkan rekod keterangan bersumpah, ketika Putrajaya Perdana berada di bawah kawalan Jolo, ketika itulah panel pelaburan, lembaga dan menteri meluluskan pembelian serta perjanjian jual beli ditandatangani. Inilah penting untuk kita dedahkan
laporan tabung haji ni. Jolo juga terlibat. Bermakna bukan Najib sahaja yang terlibat dengan Jolo. Saudara-saudara, sampai bilakah kita nak biarkan semua ini berlaku? Mereka menjawab, kononnya tiada perkataan sakau, tiada perkataan samun. Tapi mereka sebenarnya bijak. Anda dengarkan ni. Perkara ketiga, pertindahan jawatan dan monopoli imbuhan. Bagaimana ahli lembaga pengarah dan pengurusan tertinggi tabung haji dibiarkan memegang jawatan pengarah di puluhan anak syarikat secara serentak tanpa kawalan wajah? Lihat saja dapatan resmi RCI ini. Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, pengerusi lembaga tabung haji, dan dalam masa sama memegang jawatan pengarah dan 8 anak syarikat kumpulan. Datuk Seri Johan Abdullah, ahli lembaga pengarah urusan kumpulan, ketua pegawai eksekutif dan memegang jawatan pengarah di 18 anak syarikat. Tan Sri Ismail, ahli lembaga pengarah, ketua pegawai eksekutif kumpulan dan memegang jawatan pengarah di 7 anak syarikat. Datuk Rozaida Omar, pengurus besar kanan CFO kumpulan lembaga tabung haji dan memegang jawatan pengarah di 23 anak syarikat. Tuan Jadi Pertua, ini cukup melampau dan tidak masuk akal. Seorang pegawai memegang sehingga 23 jawatan pengarah, mana mungkin fokus penyeliaan dan analisa risiko dapat dibuat dengan berkesan. Allowance, mesyuarat dan imbuhan bertindak ini telah melahirkan konflik of interest yang amat parah sehingga membutakan mata mereka daripada amanah asal menjaga dana suci umat Islam. Sampai bilakah kita nak biarkan semua ini berlaku? Anda tengok betapa bijaknya mereka menyusun. Memang tak ada menyatakan mereka sakau, mereka samun. Tapi anda lihat, rakyat lihatlah sendiri apa yang mereka buat. Mereka inilah yang di PRN Negeri Sembilan, PAS dan Wawasan Bersama. Anda tengoklah apa yang terjadi dengan tabung haji. Adakah kita nak biarkan tu semua? Adakah kita nak membiarkan itu semua berlaku, saudara-saudara? Ada yang bertanya, kenapa 4 tahun baru nak dedah RCI tabung haji ni? Keputusan RCI tabung haji ni keluar pada Ogos 2022. Masa tu Perdana Menteri dia Ismail Sabri. Cuma saya nak tanya, masa tu Menteri Agama siapa? Pada masa tu Menteri Agama tu siapa? Dari parti mana? Hampa tahu tak? Kalau hampa tahu, hampa tulis dekat komen. Dalam laporan RCI tabung haji ni, muka surat 198, kat situ dia ada sebut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Siapa menteri masa tu? Hampa tahu tak siapa menteri masa tu? Kalau tahu, cuba hampa komen tengok. Guys, tak kena sangat. Dia umpama macam ni. Kaki ponting, dia perli kaki MC. Hang ni apa si MC je kan? Sikit-sikit MC. Yang si kaki MC pula jawab, hang tu asyik ponting ya. Kan tak sihat lah apalah. Tapi sampai ke Perlis hang boleh pi. Jalan Tanu berjalan Tami. Kerja hang tak boleh mai. Tapi allowance hang nak ambil. Allowance gaji apa semua hang duk ambil, duk makan. Dia umpama macam tu lah guys. Kan? Kaki ponting perli kaki MC. Dia umpama macam tu lah cerita dia. Aduh, pening. Aduh, cermin dia dah. Tengok cermin dulu. No?
Guys, isu RCI tabung haji, kita boleh tengok SPRM dah mula menahan beberapa orang yang terlibat dalam tabung haji. Cuma saya agak tidak berpuas hati. Kenapa media-media menutup wajah mereka-mereka yang ditahan? Ini melibatkan duit rakyat, duit pendeposit tabung haji orang Melayu Islam seramai 10 juta pendeposit tabung haji. Kenapa nak tutup? Kenapa kalau rakyat marahin yang curi sekilo gula, yang curi sekampit Milo untuk bagi anak-anak makan, hampa tak tutup? Hampa dedahkan, siap sebut semua nama penuh, siap sebut semua dekat mana duduk. Kenapa? Takut disaman, takut diambil tindakan. Oh, kalau rakyat main tak apa, sebab rakyat main tak ada duit, tak boleh nak saman, tak boleh nak ambil tindakan. Tunjuklah, rakyat nak tengok muka-muka mereka ni. Jangan takut. Rakyat nak tengok, dedahkan siapa yang terlibat, siapa pengarah-pengarah yang ambil jawatan pengarah sampai berapa tempat jadi pengarah. Kita nak tengok, rakyat nak tengok. Jangan takut, no? Kalau rakyat main buat, hampa tak takut nak dedahkan. Tunjukkan rakyat semua nak tahu yang lepa labur duit rakyat. Tunjuk kepada rakyat. Kalau hampa setuju, sila komen setuju ataupun tidak. Guys, semalam YB Sheikh Saddiq, YB Muar, baru dapat jawapan bertulis daripada menteri berkenaan 7 pelaburan tabung haji yang rugi 100%. 100% rugi, guys. Pertama, Putrajaya Perdana Berhad, kerugian pelaburan 193.49 juta. Kedua, Al Rauda Real Estate, 1,863.81 juta. Ketiga, Tourist Resources Sendirian Berhad, 364.31 juta. Empat, Emerald Sendirian Berhad, 19.30 juta. Wellspring Worldwide Limited, nombor 5, 18 juta. Nombor 6, Abras Sendirian Berhad, 40.23 juta. Nombor 7, Al Farida Residential Fund, 82 juta. Jumlah keseluruhan 2,581.14 juta. Maksudnya 2.5 bilion lebih. 2.5 bilion lebih. Sheikh Saddiq kata apa? Paling teruk pelaburan Al Rauda. Lebih 1.5 bilion dibayar secara upfront kepada Al Rauda sebagai orang tengah. Tiada jaminan bank. Pelindungan tabung haji cuma nota janji yang dijamin secara peribadi. Soalan saya, guys, apa nak jadi ni? Apa nak jadi dengan negara kita? Kita boleh tengok PRN 2 negeri, Johor dan di Negeri Sembilan, rakyat dah berikan balik kepada parti ini. Apa nak jadi? Persoalan dia, apa nak jadi pada negara kita? Ini bukan benda main-main. Ini bukan benda main-main. Ini duit rakyat.
Ini sangat-sangat masalah besar kepada negara kita, guys. Rakyat, adakah kita hendak membiarkan begitu saja? Adakah kita nak mendiamkan diri kita saja? Adakah kita nak tengok begitu saja? Hampa jawab. Rakyat, tolong jawab. Ini bukan main-main. Adakah kita nak membiarkan semua ni macam tu saja? Jawab, rakyat, tolong jawab. Tuan-tuan, semalam MP Hulu Terengganu Datuk Rosul telah naik di dalam satu live di TikTok. Beliau telah mengesahkan yang memang walk out daripada perbahasan RCI tabung haji di Parlimen tempoh hari sememangnya adalah satu arahan, dan ia telah mengatakan yang itu adalah idea daripada Ketua Pembangkang selepas Ketua WIP Datuk Taki pergi mendengar taklimat berkenaan dengan RCI tabung haji ini di pejabat UMNO. Fikiran, dan kita tahu apa yang berlaku tersebut memang memberi imej yang sangat tak baiklah kepada kita. Cuma idea untuk nak buat benda ni sebenarnya bermula daripada Ketua Bakang. Saya tahu apa agenda beliau, tapi sebelum tu sebenarnya Ketua WIP Datuk Taki menghadiri taklimat di pejabat UMNO yang disampaikan oleh pengurusi RCI. Pengurusi RCI pergi beri taklimat kepada semua ahli Parlimen UMNO dan pejabat UMNO pada 10 bulan tu. Jadi Datuk Taki hadir dan mengetahui apa yang berlaku sebenarnya di dalam taklimat tersebut. Jadi mungkin kesan daripada hal tersebut menyebabkan keputusan diambil untuk tidak membahas ataupun kita work out daripada RCI ataupun penerangan RCI tersebut. Jadi apa yang ada agenda seperti itu saya tidak berapa faham. Cuma apabila diarahkan secara kolektif supaya kita tahu walaupun nama dah dihantar, maka kita takut dengan apa yang berlaku tersebut. Saudara-saudara, ini masalah yang sangat-sangat besar. Kita telah tahu Ketua Pembangkang semasa dalam ceramah di Negeri Sembilan telah mengakui yang beliau bukan khianat kepada UMNO dan beliau keluar daripada UMNO untuk membantu UMNO. Orang UMNO. Mana dia orang UMNO ada sini? Ramai kan? Saya dulu orang UMNO. Saya bukan khianat kepada UMNO. Saya keluar UMNO adalah kerana nak membantu UMNO. Ketika itu saya nak membantu. Saya keluar UMNO selepas bertemu dengan Presiden Datuk Zahid. Saya keluar UMNO selepas bertemu Datuk Zahid bersama dengan Datuk Mahdi. Bagi saya, ini adalah satu game plan. Kalau kita tengok daripada cikgu dan anak murid, anda boleh tengok semua ni terjadi selepas himpunan yang terbesar kita buat, Himpunan Turun Anwar. Selepas itulah Perikatan Nasional mula menjadi porak-peranda. Mula menjadi porak-peranda sebab apa? Sebab di dalam bersatu, seorang timbalan presiden yang dah diberikan oleh presidennya bertanding, tiada pertandingan menang. Tetapi selepas itu dia hendak menjadi presiden. Inilah bibit-bibit permulaan perpecahan di dalam bersatu dan kemudiannya merebak ke dalam Perikatan Nasional. Tuan-tuan, sayang, Perikatan Nasional sebenarnya cukup kuat selepas PRU 15. Kita boleh tengok di PRN Negeri Sembilan baru ni, kerusi-kerusi Perikatan Nasional, contoh kerusi Labu, kerusi itu kerusi Perikatan Nasional, tetapi diberikan kepada Barisan Nasional. Dan kita, Perikatan Nasional sendiri, sebelum ni kita kalah lebih daripada 10 kerusi, kita kalah bawah 1000. Contoh di Dun Kota, kita hanya kalah 100 lebih saja. Tapi kerusi itu juga diberikan kepada Barisan Nasional. Itu menampakkan apa? Inilah game plan
untuk melemahkan Perikatan Nasional, dan selepas ini atas penyatuan umma, cikgu dan anak murid akan berjaya. Cikgu akan menjadi Perdana Menteri sepenggal lagi. Guys, dah lah tabung haji rugi berbilion guys. Rugi berbilion. Duit yayasan tabung haji pun lepas sapu 22 juta. Hampa rasa lepa ni lagu mana? Hampa rasa masa lepa sapu duit tabung haji ni, lepa sakau duit tabung haji ni, lepa ada ingat tak duit tu duit rakyat, tanggungjawab kepada rakyat? Lepa ada ingat tak amanah kepada rakyat? Hampa rasa macam mana? Yang paling menyedihkan, parti yang membawa nama Islam masa pembahasan RCI tabung haji boleh keluar dewan. Hampa rasa macam mana? Rakyat harus tahu yang hari ini seorang bekas CEO tabung haji telah direman selama 7 hari oleh SPRM. Kita berharap kes tabung haji ni yang melibatkan bilion duit 10 juta pendeposit rakyat Malaysia akan disiasat habis-habisan hingga ke lubang cacing.